Bertuah siapa dapat Nobhan, selalu UTAMAKAN ibu. Berikutan beliau kongsi keadaan kesihatan ibunya yang terkini. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penyanyi Nobhan mendedahkan ibunya, Badariah Omar atau Mesra, dikenali sebagai Mak Jenny, semakin uzur kerana sudah tua. Mak bukan sakit teruk, cuma umur sudah meningkat dan badan tak sekuat seperti dahulu. Semua yang saya bina hari ini bermula daripada tangan wanita ini. Sekarang Mak makin tak larat. Saya tak mampu balas semua, sekurang-kurangnya saya pastikan. Mak selesa, katanya, semalam. Kalau tinggi sangat tilam tu Mak tak boleh pakai, elok macam ni. Sahaja, tilam baharu. Bila rendah kaki mudah nak pijak lantai. Senang, ucap Mak Jenny. Katil rendah senang nak duduk, Mak kan tak boleh tidur tempat rata. Kalau tak selesa, katil boleh naikkan belakang tu dan sekarang pun katil dah rendah senang nak turun, jelasnya lagi.